Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi suatu perkara, iaitu niat memainkan peranan yang sangat penting dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, keberkatan dan pengampunan. Dalam melaksanakan segala amal perbuatan kita di bulan yang mulia ini, niat memainkan peranan yang sangat penting dalam ibadah puasa dan setiap amal perbuatan kita. Jadi, saya nak berkongsi kepada anda semua dua perkara yang berkaitan dengan niat dalam kita menjalani ibadah puasa. Yang pertama, kepentingan niat dalam ibadah. Niat adalah merupakan satu perkara utama penerimaan ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, salah satu amal itu bergantung kepada niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ingat, niat itu kena betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat memurnikan amalan kita. Kita kena niatkan amalan harian kita ini sebagai ibadah. Contohnya, kita beribadah kepada Allah bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kita bersedekah, kita baca Al-Quran, kita bersolat tarawih. Kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Jangan kerana manusia. Jadi, kesimpulannya, niat ini adalah asas kepada setiap amalan kita. Dengan setiap langkah kita yang kecil, insya-Allah dengan niat yang betul dan ikhlas, Allah akan memberikan ganjaran yang paling besar. Dan insya-Allah semoga Allah mencintai orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum.